kasih kerana sentiasa ada untuk saya, untuk PPKI, untuk anak-anak murid. Teruskan kecemerlangan Izzati, teruskan karakter positif tu. Okey, bawa benda tu di sekolah yang baharu lah. Okey, kita akan sentiasa diingati dengan perkara-perkara ini sementara. Satu masa nanti kalau orang apa sebenarnya abadi, kalau yang kita nak bagi kepada bangsa barang balasan, kita akan bahagia selama-lamanya, insyaAllah. Okey, terima kasih atas segala daya. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Nadia yang banyak mengerti dan membantu saya dalam bidang kerja ini. Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Azimah kerana banyak memberi perhatian. Sedikit pengenalan daripada diri saya ialah saya Nur Izzati binti Ismail dilahir di negeri Kedah. Ini merupakan sekolah yang ketiga saya